Time masa itulah saya baca buku ni. Dan dia menariklah penceritaan dia. Cuma saya nak ulang sedikit. Mudah-mudahan dapatlah kita lihat bagaimana perjalanan Nabi SAW. Cuma sebelum tu kan, sebelum kita cerita aturan perjalanan Nabi SAW. Haji ni kadang-kadang dia menjadi komersial. Ramai orang yang mengambil kesempatan di atas keinginan orang untuk menunaikan haji. Ini kita tak boleh nafikan lah. Di mana-mana sahaja, pada apa-apa peringkat pun, orang mengambil kesempatan untuk dapatkan keuntungan daripada haji. Kalau kita duduk di Tanah Haram, tuan-tuan yang pergi tahun tu ke tahun lepas tu akan rasa perjalanan yang sama juga. Katakanlah duduk di luar Tanah Haram, naik teksi nak masuk Tanah Haram kan. Jarak tu mungkin 7-8 kilo ya nak pergi ke Tanah Haram. Hari biasa 7-8 kilo tu 20 rial ya naik kalau naik teksi. Naik teksi, naik van ke 20 rial. 20 rial bayar sampai. Tapi musim haji punya pasal, sampai berapa? 100, 200-300 tu biasalah. Untuk jarak 7 km. 7 km punya perjalanan, orang yang bawa teksi tu boleh charge 300. Bayangkan, dia punya bab lah, tak masuk bab orang lain lagi. Jadi menjadi kebiasaan orang, ini satu industri tau. Belum cerita pasal industri lain lagi. Baru industri bawa teksi musim haji. Satu trip dia boleh buat 300. Jalan tu ialah jalan tu jam. Paling lama pun masuk sejam, keluar sejam, 2 jam satu trip. Kalau dia boleh buat 5 trip dalam sehari, 200 kali 5, 1000. Mungkin banyaklah juga dia punya kerja nak kena buat. Tapi itu satu. Dan semua lagi benda-benda lain, orang menjadi kebiasaan mengambil kesempatan di atas kesungguhan orang untuk menunaikan haji. Menjadi kebiasaan. Dan antara satu perkara juga yang selalu berlaku, atas nama haji, orang ditakut-takutkan. Orang ditakutkan dan diberi gambaran yang haji ni benda yang sangat susah. Ditakutkan. Kerana di sebalik takutkan orang itu ada bisnes. Ada bisnes. Manasik yang punya banyak. Punya banyak manasik. Kelas manasik, kelas agama ni bagus. Okeylah nak belajar. Tetapi tak ada lah keperluan, pada saya lah, mungkin pandangan orang lain berbeza. Tak ada lah keperluan bersungguh-sungguh setahun belajar haji. Kalau kita tengok sunnah Nabi SAW, Nabi bawa jemaah ni, kita akan lihat bagaimana Nabi tak cerita pun satu session cerita, ikut sahaja. Ikut. Sampailah tahun ke-10 ni, tahun ke-10 hijrah ketika di Madinah, Nabi iklankan haji. Siapa nak ikut? Kita pergi haji tahun ni. Rombongan haji terbesar pergi pada tahun itu. Dan Nabi pesan kepada para sahabat, kalau ada perubahan itu Nabi SAW cerita pada para sahabat ketika itu. Dia tentang perbuatan. Ikut apa yang Nabi buat. Itu satu hal. Sebahagian orang, dia punya takut tentang haji ni, dia banyak dam siap-siap. Dia tak buat apa pun, tapi banyak dam siap-siap. Ataupun sebahagian mutawif akan buat, ajak orang begitu. Mungkin kita akan langgar. Mungkin kita akan terlanggar. Jadi nak selamat, nak bagi haji kita selamat, banyak dam siap-siap. Ini ghulu. Melampau. Ini melampau. Haji bukan tentang aku nak bagi lebih. Tak, bukan begitu. Nak bagi lebih boleh. Tapi bukan dengan jalan banyak dam dalam keadaan hang tak tahu pun hang buat salah ke tak. Kalau ada harta lebih, nak korban, okey korban. Kan? Hari itu hari raya korban, Nabi SAW sembelih atas nama korban. Tapi kalau tak buat salah, tak perlulah bayar dam. Jadi kalau kita lihat perjalanan Nabi SAW, haji lebih kepada siapa yang mampu buat haji, orang yang ada mata dan dia boleh fikir. Dia boleh tengok apa yang Nabi SAW buat dan dia boleh buat benda yang sama. Itu telah memadai untuk perjalanan haji.